kalau pace larian korang 7 dan ke bawah, kasut Xtep 2000km 5.0 ni memang sesuai untuk korang. Yang ini model terbaru daripada Xtep tau korang. Kalau sebelum ni kita ada 2000km 3.0, sekarang ni model terbaru 5.0 tau. Untuk model ni dia dah upgrade dengan midsole yang lebih lembut dan tebal. Bila kasut korang ada cushioning empuk macam ni, korang jogging lebih 5km pun memang sangat selesa tau. Dengan energy return 70% ni, korang juga akan rasa efek melantun bila korang berlari. Dan yang kedua, bahagian upper dia juga lebih tahan lasak dan breathable. Material lemah wang armor ni memang sangat wear resistant tau. Kalau korang nak tahu, kasut ni dah diuji dengan 100,000 kali bending test dan 80,000 kali ujian geseran, dan hasil ujian tu, kain kasut dekat bahagian atas ni tak ada sebarang kerosakan tau. Memang sesuai sangat korang nak lenjan pakai setiap hari. Berbanding dengan model 3.0, kasut Xtep 2000km 5.0 ni lebih ringan tau. Kalau model 3.0 berat dalam 240 gram, tapi untuk model 5.0 ni cuma 230 lebih saja. Memang ringan dan comfort tau. Dengan sokongan daripada double wing TPU ni, korang yang lari pace 7 ke bawah memang akan rasa stabil dan solid bila korang berlari jauh. Material TPU ni lebih fleksibel berbanding carbon plate tau. Jadi korang yang beginners pun boleh pakai dengan selesa. So kalau korang tengah cari kasut baru ataupun nak upgrade kasut yang lebih padu, aku memang recommend Xtep 2000km 5.0 ni. Ini model paling latest tau. So korang akan jadi orang yang terawal pakai nanti. Aku dah letak beg kuning kat bawah. Korang boleh grab sekarang sebab stok memang sangat limited.